Okay, Assalamualaikum guys. So hari ni kita ada game. Macam minggu lepas kita dah main badminton. Hari ni tiba-tiba pula kena tolak air guys. Kip. Kata-kata sikit Kip. Bodoh lah dia ni. Bukan juga So kalau ikutkan kita main dekat sini. Tapi sebabkan ada sukan memanah, so kita orang takut mengganggu diorang punya fokus. So tengah nak bincang balik lah, sama ada nak tukar tempat atau tidak. Ni tim mana? Ni tim mana? Ni tim mana ni? Oh, tak nak ni lah tu sekarang. Penat apa pegang tangan. Ya, babi. Bagi sikit. No. Kita nak bincang, kita nak bincang sukan tempat ni. Sebab tak fokus dia nak main kalau jerit-jerit tu. Tak ada lah. Ya. Apa tak ada lah. Kau tengok je dia matahari. Pom. Tak ada ni. Gol. Ada ni dia dia. Tak, belum ni. Kita tanya dulu lah. Dia orang tak apa. Projek tu pun bising. Ada big konten ni. Time dia orang lepas music stop sial. Ya. Lepas tu kita dengar, aku tak boleh dengar bunyi angin tu. Telinga aku tajam. Jangan rasa aku duduk sembang. Ini bayar berapa lagi? Mana-mana. So guys, sengaja dah sampai. Kita nak tanya sebelah lu, okey ke tak? Bukan tu. Lepas tu saya kata MSSD mak tu. Apa sini mak main? Ini Zah, ni kekayaan ni Zah. Kekayaan. Sana tu, sana. Tengok tu negeri lain kan. Jom bos. Ada lagi bosok. Bon dekat ni lah tu tempat tu. Guys, Mana? kita jumpa lagi. Intro dulu. Okay, sekarang kita tengah persiapan untuk game pertama. Semua peserta dah ready ya. Semua tengah training warm up dulu. Nak kasih menang. Okay, ni interview salah seorang untuk game pertama. Bang, apa awak rasa bang untuk game pertama nanti bang? Rasa apa-apa lagi? Cakap ni tak ada rasa apa-apa lagi. Tak ada rasa apa-apa lagi lah. Boleh menang lah, boleh menang. Tahu lah. Wabarakatuh dan salam sejahtera. Pandai. MC dah bunyi guys. Kapten pasukan datang sini kita boleh. Ada benda yang nak dibincangkan. Bahaya. Diorang tengah setting warm up sebelum nak mulakan permainan. Semadok keeper kita ni bos. Oi, semai.
Serangan balas yang dilakukan oleh Digi jam 2. Oh, di batas. Ada gol. Apakah makna semua ini? Okay, Gip, macam mana Gip? Mana nanti Gip? Ada kata-kata semangat Gip? Enjoy have fun. Enjoy have fun. Kata-kata daripada ketua untuk degree SEM 4 Muhammad Al-Akib Al-Atas, nombor 18. Macam mana? Apa? Nervous. Nervous? Nervous lah. Sebab apa? Sebab luas? Sebab luas. Sebab court ni bahaya lah. Bahaya apa? Oh, ada air lah guys. Ada air lah. Kena luka ni. Okey, kata-kata untuk last man kita. Push, keeper siap. Silat. Ku sangka last man keeper rupanya. Okey, kita tengok lagi orang. Semoga yang manis-manis untuk game kali ni. Meanwhile, serang balas daripada siapa ni? SM6. Oi! Kaki. Di rumah sana. Bi, kamu bi. Jauh keeper. Cubaan. Gol! Di mana anda ketika anda berumur 12 tahun? 2,000 years later. Play. Tolong lagi. Kemenangan berpihak pada degree SEM 4. Yes. Aku rasa kali main kita sungguh nyai. Kita tanya penjaga gol, apa rasa tak ada orang sampai ke gol anda? Boring. Apa? Kat itu kat. Degree 6 menentang degree 4B. Mana kapten ni? Macam mana jadi penjaga gol? Setakat ni KO lah terus. KO? Apa masalah KO? Okay, sekarang kita kembali ke game yang kedua. Ush, line up ni ada Iwan lah. Iwan, apakah strategi anda untuk game kali ni Iwan? Hari ni saya akan shoot long ball. Kita main long ball. Oh, main jauh-jauh lah. Long pass lah. Long pass ke long ball? meanwhile, Uish, serangan balas daripada dua-dua pihak. Hakim cuba mencari luang. Dan hampir saja masuk gol. Two 2,000 years later. meanwhile, Uish. Kau tiup bodoh kan dengar pun. Tiup. Biar aku sadar, biar aku dah. I believe I can fly. Bola yang keluar. Apa komen anda shooting tadi? Out. Apa komen shooting tim korang tadi? Saja nak bagi. Okey, saja. Ni apa komen? Kalau nak menang, jangan main. Faham. meanwhile, Apa komen game tadi? Vamos! Vamos menang pula.
Keeper, apa kau main keeper? Apa kau main keeper tadi? Baliklah buat kerja tak. Hai, dia main sama kerja pula dah. Abang striker. Tadi macam mana game tadi? Solid, kita orang seri. Boleh lah. Baik. Abang Rifa, striker macam mana tadi? Macam boot. Aduh. Siapa yang tanya? Masuk bengkel. Macam mana main tadi? Masuk bengkel. Bengkel. Ni. Macam mana tadi striker tadi? Macam mana game tadi? Game tadi sebenarnya saya kena pergi buat di FMA sebab Yani dah marah. Pula kadang kena marah. Yang ada udang di sebalik batu masuk grup Yani. Faham. Gambar. Nah, tuan dia. Okay guys, so kita dah habis main tournament. So alhamdulillah. Walaupun sepatutnya ada lah yang PPLV, tapi PPLV tak dapat datang. Sayang lah. Zul, kata-kata terakhir. Alhamdulillah sonok ah. Senang Walaupun nombor 4 tak apa lah. So macam mana hari ni? Terima kasih kepada yang datang. Semoga jumpa di tahun-tahun yang akan datang. Dah terlupa. Meanwhile, sekian, terima kasih. Kau datang weh. Apa? Sini weh.